Saya rasa atas kata saya tak ada masalah lah. Tapi bila saya ajar ataupun saya teringin bersama dia tolak ajakan saya. Kenapa, doktor? Saya dah 3 tahun dah berkahwin, doktor. Tapi sejak kebelakangan ni, isteri saya asyik tolak je saya. Kenapa, doktor? Dia macam ni. Sebabnya ramai juga pasien saya bila datang jumpa saya ni, dia ni ada, dia kata dialah rasa dia tu perform. So bila dia yang validate diri dia tu perform. Tapi persoalan yang akan timbul adalah, adakah dia pernah tanya isteri dia bahawa isteri dia adakah capai kepuasan, ataupun isteri dia tidak sakit, ataupun isteri dia selesa dengan bila bersama. Masalah ni jadi masalah besar sebabnya suami rasa dia okey, isteri rasa sakit contohnya, atau isteri tak capai lagi climb. Bila jadi macam tu, dia tidak ada communication antara husband and wife. Pernah tak tanya isteri, abang tadi okey tak? Ataupun apa lagi nak kena baiki? Apa lagi yang kita kena buat? Yang sepatutnya sebagai seorang suami, kita perlu bukan hanya fikirkan tentang kita, tetapi fikirkan juga tentang perasaan dia dan juga apa yang dia harapkan. Kalau tak, nanti kita akan rasa, oh, kita dah settle. Lepas tu nanti tapi dia belum settle lagi. Jadi itu masalah ramai suami isteri ni, dia tidak bercakap antara husband and wife. Padahal kalau dia communicate dengan bagus, sepatutnya isu ni tak jadi besar.